Assalamualaikum, nama saya Siti Rohani binti Muhammad. Grup kami akan menerangkan tentang mobile app. Penciptaan permainan mobile app begitu berleluasa di kalangan masyarakat tanpa mengira usia. Bincangkan isu ini. Definisi permainan mobile app. Permainan mobile app menggabungkan elemen hiburan, interaksi dan teknologi yang memungkinkan pengguna berinteraksi dalam aktiviti bermain melalui sentuhan skrin. Yang kedua pula, antara jenis permainan ialah dari segi social game seperti Candy Crush, action game, puzzle game hingga multiplayer online game seperti Mobile Legends atau PUBG Mobile. Tujuannya boleh bersifat pendidikan atau bahkan kompetitif e-sport. Yang kedua pula, empat impak positif dan negatif dalam penciptaan permainan ini. Positif, asah minda boleh membantu tingkatkan fokus cara berfikir. Yang kedua pula, hiburan masa lapang. Jadi, cara seronok untuk hilangkan bosan. Yang ketiga pula, bina kawan baru. Game online boleh kenal ramai orang. Yang keempat, galak minat teknologi. Buat ramai orang lebih minat dengan dunia teknologi. Dari segi negatif pula adalah ketagih main game, susah kawal masa. Yang kedua, masalah kesihatan. Main terlalu lama boleh menyebabkan mata letih. Yang ketiga, kurang produktif. Terlalu fokus pada game sampai abaikan tanggungjawab. Yang keempat, pengaruh buruk. Ada game yang ada unsur ganas. Assalamualaikum, nama saya Siti Rohani binti Muhammad, nombor matrik 10 DTK 23S1040. Saya akan menerangkan adakah kemajuan dalam teknologi mobile apps memenuhi atau bertentangan dengan kehendak syariah. Secara umum, kemajuan dalam teknologi mobile apps tidak semestinya bertentangan dengan kehendak syariah, asalkan cara penggunaannya menepati prinsip Islam. Perkara yang memenuhi kehendak syariah jika ia digunakan untuk kebaikan seperti aplikasi pendidikan Islam, sedekah dalam talian. Yang kedua, tidak melalaikan kewajipan agama seperti solat. Yang ketiga, menjaga adab dan akhlak, contohnya elak kandungan lucah dan maksiat. Yang keempat ialah tiada unsur haram seperti judi ataupun penipuan. Yang bertentangan dengan kehendak syariah jika yang pertama, digunakan untuk maksiat atau perkara yang boleh menjauhkan diri daripada Allah. Yang kedua, membazir masa dan wang tanpa manfaat. Yang ketiga mempengaruhi akidah atau moral. Contohnya, aplikasi yang menyebarkan ajaran salah. Nama saya Nur Aisyafika binti Muhammad Asri. Saya akan ceritakan tentang bagaimana cara untuk mengatasi permasalahan ketagihan permainan video mobile. Contohnya, kalau masa bermain, tetapkan masa khusus bermain, contohnya 1 jam sehari saja. Utamakan tanggungjawab harian. Pastikan tugasan seperti belajar, kerja atau ibadah disiapkan dahulu. Sekiranya ialah cari aktiviti lain yang menyeronokkan. Isi masa dengan aktiviti lain seperti bersukan, membaca dan menonton video yang bermanfaat. Sekiranya dapatkan sokongan keluarga, beberapa antara rakan boleh bantu untuk pantau dan memberi semangat. Akhir sekali ialah dekatkan diri dengan agama. Contohnya, luangkan masa untuk solat, baca Al-Quran atau sertai aktiviti masjid dan surau. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Izaimani binti Abdullah, nombor matrik 10 DTK23S1027. Saya akan bincangkan tentang sejauh manakah pengawalan ibu bapa berkerjaya terhadap penggunaan permainan mobile apps dalam kalangan remaja dari sudut perspektif Islam. Yang pertama adalah tanggungjawab dan amanah. Ibu bapa wajib membimbing anak agar tidak terpengaruh dengan perkara melalaikan. Yang kedua, hak masa bermain. Tetapkan tempoh masa tertentu supaya anak tidak ketagih atau abaikan tanggungjawab. Yang ketiga, pantau kandungan permainan. Pastikan game yang dimainkan tidak mengandungi unsur haram atau negatif. Yang keempat, didik nilai Islam. Tanam nilai Islam, kesederhanaan dan penggunaan teknologi secara beretika. Dan yang terakhir adalah gunakan teknologi pemantauan. Aplikasi kawalan ibu bapa boleh bantu pantau aktiviti anak walau sibuk bekerja. Kesimpulan yang dapat kita pelajari adalah pengawalan ibu bapa berkerjaya
terhadap penggunaan permainan mobile apps dalam kalangan remaja adalah sangat penting dari perspektif Islam. Walaupun sibuk, ibu bapa tetap perlu memantau masa bermain, kandungan permainan dan juga mendidik anak dengan nilai disiplin serta kesederhanaan. Dengan pengawalan yang betul, teknologi dapat digunakan secara berfaedah tanpa menjejaskan akhlak, ibadah dan juga tanggungjawab remaja. Terima kasih.